nama apa? Aiman Junaidi. Aiman Junaidi. Yes. Ih, Aiman Junaidi. Ya, nama Aiman Junaidi. Kan macam Junaidi yang dalam cerita Ipa Maut, bukan? Bukan. Bukan. Itu bukan. Pak Junaidi. Bukan. Tapi kau memang pak aku lah. Asal daripada mana? Asal Selangor. Oh, Selangor kat mana? Selangor kat Bangi. Asal Bangi lah. Asal Bangi. Umur berapa sekarang? Umur 23. Umur 23. Orang dah tahu lah. Tak boleh nak rahsia lah. Sebab AI lah. AI. Asal shaking, asal macam shaking. Tak ada shaking pun, okey je. Okey. Aku memang kalau jumpa orang famous memang aku nervous sikit. Asal aku tak famous bro sebab tadi kita jalan-jalan pun kau orang ambil takat gambar. Kau berkagum. Tak adalah. Itu orang saja aku upah bayar RM50 suruh ambil gambar. Oh, macam tu. Soalan paling famous. Pernah bercinta tak? Selama 23 tahun ni pernah. 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 Masih dengan dia ke dah putus lah? Nak jawab jujur ni? Tak kisah nak jujur ke tak jujur ke, yang penting netizen akan mengata-ngata nanti. So baik kita cakap benda yang tak tahulah, ikutlah suka. Dah putus. Dah putus? Serius lah? Dah putus. Pula? Dah ada yang baru lah. Dah ada yang baru. Oh. So nak cerita yang baru ke nak cerita yang lama? Cerita yang baru lah. Cerita yang baru. Yang baru lah bro. Macam mana boleh dengan dia? Macam mana boleh dengan dia tu dah ditakdirkan. Sebab Dah dia ditakdir lah. memang orang kata terpegun. Memang lawa. Dia tengok sekali 2-3 kali tu macam biasa-biasa. Kali ke-19 tu aura dia lebih macam Yang lama tu macam mana boleh putus pula? Yang lama boleh putus. Tak boleh nak cakap lah. Tak boleh nak cakap lah. Memang tak boleh nak cakap lah. Tak berkata-kata lah. Tak berkata-kata. So contoh, kalau yang baru tu dia tengok video ni, apa yang Aiman Junaidi nak cakap ke dia? Tapi sebelum tu, saya nak minta korang yang mana yang editor kat luar sana, tolong edit JJ sekejap. Sebab Aiman nak bagi kata-kata lah. Saya daripada dulu nak tanya awak sebenarnya daripada mana? Sebab saya nampak yang awak ni macam daripada langit. Nampak bidadari saya. Saya tak tahu nak bagi kata-kata apa. Saya nak bagi tahu yang saya sayang awak. Itu je. Lepas tu kita post 2 kali. 2 kali? 2 kali. Tak payahlah, tak ada JJ pun. Ada JJ. Post je 2 kali.